Mula saya cuba try memanglah ada risiko dia kain rosak, tak cantik. Lepas lama kelamaan saya cuba lagi. Itu yang buat saya teruja. Yang warna purple ni merupakan warna trademark saya. Saya gunakan daun jasmin. Yang ni lah yang paling ramai orang tempah. Dia orang sekali tempah dalam 300, 500. Nama saya Rahimah binti Abdul Rahim daripada kampung orang asli Sungai Buah. Saya pembuat produk berasaskan teknik ecoprint seperti baju, tudung, handbag, coin purse dan lain-lain lah. Saya dulu tukang jahit biasa. Bila dah masuk PKP, saya tak ada income. Bila saya tengok pada FB, dia kata ada peluang untuk belajar ecoprint menggunakan alam semula jadi dengan barang-barang daripada dapur. Mula saya cuba try memanglah ada risiko dia kain rosak, tak cantik. Lepas lama kelamaan saya cuba lagi. Itu yang buat saya teruja. Bila hasil tu jadi makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Proses dia tu memang kalau mula-mula tu memang susah. Sebab kita nak sukat suhu lah, apalah. Memang kena renyah lah orang kata kerja dia. Tapi yang kata minat tu kita nak research. Minat research, okey. Boleh buat. Mula kita kena lembapkan kain yang kita treatment, gunakan cuka ke, kapur ke, tawas ke. Lepas tu kita letak daun fresh, daun. Lepas tu kita lapik dengan plastik. Gulung dia, kita gelek dia. Dia dah keluar warna dah. Ini pun dia dah keluar warna dah. Lepas tu kita ambil kayu ataupun batang pipe, kita gulung. Lepas tu saya selotipkan dia. Lepas tu kita kukuh dia selama 2 jam. Saya dah dikenali sebagai ikon untuk ecoprint dan juga sekarang ni saya dah berkolaborasi dengan UKM untuk mengambil student-student daripada luar negara datang ke tempat saya untuk belajar. Lembaga Zakat Selangor banyak bantu saya untuk memperkembangkan bisnes saya ni. Lembaga Zakat Selangor datang rumah, tengok saya punya potensi. Lepas tu benda ni dia macam tak pernah tengok. Start situ dia bagi bantuan kat saya. Bantuan bermula duit 2,000, lepas tu mesin jahit. Lepas tu Lembaga Zakat Selangor juga tawarkan saya masuk dalam iTake Up Public Bank. Dengan iTake Up Public Bank tu, iTake Up Public Bank bagi ke saya 2,000 cash tunai dengan peralatan apa yang saya nak. Dekat situ saya mohon kain lah, banyak saya mohon kain. Sekarang ni saya dah boleh mengembangkan saya punya bisnes ni dekat Berjaya Times Square, Pavilion. InsyaAllah saya ke galeri Puan Sri Endo nanti. Yang ni yang dah siap dikukus. Tengok hasil dia. Okey. Lepas tu kita buka. Siapa nak buka? Dia kena buka panas-panas, dia tak